Hai, resepi untuk hari ini, sup ikan merah. Jom tengok bahan-bahannya. Baiklah, kita perlukan anggaran 1 ekor ikan merah, hiris-hiriskan bawang merah, bawang putih dan juga halia, potong kecil-kecil daun sup dan daun bawang sebagai taburan, sediakan juga buah keras, buah pelaga dan bunga lawang, potong kecil-kecil batang seledri dan cili merah, sekeping asam keping dan akar daun sup. Seperti biasa, panaskan minyak yang secukupnya, tumislah buah pelaga, buah keras dan juga bunga lawang, tumis sehingga naik baunya, kemudian bolehlah masukkan bahan-bahan hiris tadi. Kacau-kacau sebati sehingga keperangan dan sehingga naik bau. Kemudian boleh masukkan anggaran 700 ml air ataupun mengikut sukatan yang anda gemari. Sementara tu, mari kita tumbuk-tumbukkan lada hitam. Gesek-gesekkan lada hitam ini sehingga ia hancur. Ulang pada selera anda sama ada anda nak betul-betul halus ataupun kasar-kasar. Lepas kita masukkan air tadi, boleh curah terus asam keping, batang seledri, hirisan cili merah dan juga akar daun sup. Nampaknya sup kita dah mula mendidih. Pada ketika ini saya akan keluarkan asam keping tersebut kerana saya tidak mahu sup ini terasa terlalu masam. Anda juga boleh gunakan buah tomato, tapi untuk hari ini saya tak ada buah tomato dan saya gantikan dengan asam keping. Boleh masukkan terus garam dan perisa secukupnya. Masukkan ikan satu persatu dengan berhati-hati. Setelah siap, bolehlah ditaburkan dengan serbuk lada hitam yang telah kita ketuk-ketuk dan lenyek-lenyek tadi. Sebenarnya, sup ikan merah ni boleh dimasak dengan berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai bahan tambahan, seperti boleh tambah sayur dan sebagainya. Ia juga sesuai untuk kita jadikan hidangan dalam berpantang ataupun waktu kita kurang sihat, demam ke, kerana hidangan ini sangat membuka selera dan lazat. Boleh juga dijadikan hidangan untuk santapan harian keluarga. Okey, sentuhan terakhir, tabur-taburkan daun bawang dan daun sup yang telah kita hiris-hiris tadi. Alhamdulillah, dah siap sup kita. Untuk sentuhan yang lebih dramatik, kita taburkan biji-biji lada hitam ke dalam sup tersebut. Baiklah, siap untuk dihidangkan. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba. Jangan lupa taburkan daun bawang dan juga bawang goreng untuk menampakkan sup kita lebih menyelerakan dan very presentable. Selamat cuba.